Dan keistimewaannya kami akan bawa tuan-tuan kapet merah masuk ke dalam Dewan Convocation sehingga ke tempat duduk tuan-tuan. Daripada mula sampai habis, tuan-tuan akan disantuni oleh Persatuan dan juga Pusat Perbunga Alumni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua alumni yang saya kasihi. Cerita sikit, musim kedua, episod 5, Oktober 2025. Baik, apa yang kita nak kongsikan untuk cerita sikit kali ini? Pertama sekali kita merakamkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Menara Jam telah pun beroperasi sepenuhnya. Cumanya saya mohon untuk tuan-tuan alumni sekalian untuk semak nama penyumbang. Kami ada nama penyumbang yang diberikan oleh pihak Buzzer daripada tahun awal projek ini dimulakan. Nama-nama penyumbang, tuan-tuan semak. Sekiranya nama tak ada, maklumkan pada kami. Dan pada masa yang sama, saya ingin merakamkan takziah kepada ahli keluarga Tuan Haji Muhammad Razali Mahyudin yang merupakan arkitek pertama yang merangkakan, yang mendesainkan, reka bentuk Menara Jam. Dan Alhamdulillah saya sempat berhubung dengan mantan Buzzer, Datuk Zul, untuk menyampaikan berita gembira ini kepada beliau. Saya berdoa agar beliau dapat kabar bergembira ini bahawa Menara Jam itu siap dibina. Alhamdulillah ia lunas. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya ingin saya kongsikan tentang Exco PA UPM. Selesai susunan kabinetnya. Ini gambar-gambar mereka. Encik Nur Rashidi Abdul Rashid, Presiden. Encik Syahrudin yang kita kenali sebagai Abang Debab. Encik Debab adalah Timbalan Presiden. Tuan Haji Ma'amim, Setiausaha Agung. Ayat Kumar Subramaniam sebagai Bendahari. Dr. Ahmad Farid Ismail sebagai penolong bendahari. Dan tuan-tuan boleh semak nama-nama ini di www.alumni.org.my untuk melihat. Ini adalah Exco Kabinet pada tahun ini. Seterusnya, setiap Rabu mereka ini akan ada meet and greet. Setiap hari Rabu. Tempoh hari mereka telah buat pertemuan yang pertama. Meet and greet ni datang 10 hingga jam 2 petang. Anda berjumpa dengan Persatuan Alumni, Exco untuk berbincang. Istimewanya, untuk perjumpaan kali pertama ini, Persatuan Alumni telah menjalinkan kerjasama bersama Ion Berhad. Memperkenalkan inisiatif baharu kepada alumni UPM iaitu Ion at Alumni Putra. Pembelian kereta yang ada berbagai rebate istimewa termasuk percuma nombor plat UPM. Alright, kita bersama dengan Encik Hazwan Yahya. Encik Hazwan ini alumni 2001, COO at Ion Berhad. Dan tuan-tuan boleh dapatkan, semua alumni boleh dapatkan pamphlet ini di laman web kami dan berhubung dengan kami untuk menuntut keistimewaan sekiranya nak beli kereta. Ada 3 jenis kereta, Saga, Persona dan juga Iris. Dan pada hari tersebut juga, Persatuan Alumni telah memberi sumbangan air mineral kepada hospital. Terima kasih kepada Persatuan Alumni. Dan air mineral ini saya tak bawa pula dia punya botol tu, nanti saya akan tunjukkan. Istimewanya botol air mineral ini adalah air mineral yang ada logo UPM. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku Oktober lepas? Tris berjalan dengan biasa. Tris ni kita berjumpa dengan alumni kita. Tempoh hari kita berjumpa di Alumni Tengah. Kali ini kita bergerak ke utara. Kita bermula dengan Dewan Besar dengan persidangan Komuniti Pertanian Kebangsaan PKPK. Nama dia kecil PKPK. Dan ramai alumni kita dapat santuni. Kemudian tim kami bergerak ke utara. Kita bermula di Perak. Kita berjumpa dengan alumni di Zoo Taiping. Pengarah Zoo Taiping adalah alumni kita, Dr. Muhammad Rizwan bin Effendi, alumni kelas 2006 dengan 2011. Kita telah ada cuba aturkan beberapa program bersama dengan Zoo Taiping. Zoo Taiping ni memang dah banyak program kita berjalan di sana. Habis di Perak, kami bergerak ke Penang. Ke Penang kita temu mesra dengan Encik Amran bin Tajuddin. Dia merupakan toke, pemilik Din Maju Nasi Kandar di Penang. Akan ada keistimewaan untuk alumni nanti. Kita tunggu apa yang kita akan lancarkan pada bulan 12 nanti.
Kemudian kita bergerak ke Temu Mesra SUP Kedah, kita dengan Cik Azim alumni kelas 2020. Selepas ke Kedah, kita naik ke Perlis. Sampai di Perlis, kita mulalah berjumpa dengan tim di Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia dengan Datuk Radhi Cu Abdullah. Terima kasih Datuk, alumni kelas 1992. Kemudian kita berjumpa dengan pasukan-pasukan Datuk. Kita berjumpa dengan anak-anak buah mereka, iaitu Puan Nurul Hana bin Sayuti, alumni kelas 2007 dan 2010, penolong pengarah Jabatan Perhutanan Perlis. Kita jumpa Encik Umar Afendi Zakaria, alumni kelas 2026, kemudian Encik Fauzi, kita jumpa dengan Zadrul Fahmi, alumni kelas 2007. Semua dengan Jabatan Perlis ini. Kenapa tuan-tuan? Kerana sempena Northern Most International Bird Race. Jadi kita jumpa ramai alumni di sana. So, selesai trace. Baik. Untuk cerita sikit kali ini, kenapa saya pegang frame ni daripada awal adalah untuk bersama-sama tentang ini. Sedangsan. Banyak kali dah kita kongsikan sedangsan. Kali ini saya tunjukkan tuan-tuan adalah gambaran terbitan pertama Sedangsan 1958 oleh pelajar. Dan ramai penulisnya, pelajar ketika ini juga terus menulis. Puan Hajar Rohani, Dr. Ibrahim, Datin Kalsum, memang ramai yang masih menulis. Sempena 50 tahun, okay, saya nak sebutkan tuan-tuan tentang 50 tahun ni. Apabila kita dah ada Sedangsan untuk terbitan 50 tahun, kita tentang Fakulti Pertanian. Okey, tentang Fakulti Pertanian ni kalau tuan-tuan nampak, kita mulakan dengan Fakulti Pertanian, selesai dengan Fakulti Pertanian, kita bergerak dengan Fakulti Vet. Okey, dan untuk tahun ini, isu 2026, kita akan bertemakan konservasi, sustainability dan green management. Sedangsan ini terbagi pada empat segmen. Pertama, future, contribution, campus portrait dan highlight. Saya bercakap tentang, kita kongsi tentang Sedangsan ini adalah untuk mohon semua penulis alumni yang ada bahan untuk menulis, sebab ada contribution tu tuan-tuan. Segmen kedua, berilah hasil tulisan tuan-tuan, hubungi kami untuk terbitan atau tulisan tuan-tuan berada dalam terbitan Sedangsan. Baik. Untuk Sedangsan kali ini, kita fokuskan, bila saya dah cakap tadi, 3 fakulti utama sempena sambutan 50 tahun, selesai 2 fakulti, makanya next fakulti untuk tahun ini tentanglah Fakulti Hutan. Kita dah berjumpa dengan Timbalan Pengarah Pelihatan Pahang, Encik Abdullah Zawawi, alumni kelas tahun 2000, Timbalan Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung, Datuk Radhi Cu, alumni kelas 1992, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Taman Negara Pahang, Encik Zainal Abidin Osman, dan juga seorang aktivis, Cikgu Hashim, yang banyak melakukan aktiviti menjaga alam sekitar ini. So itu terbitan untuk tahun 2025. Tahun depanlah kita akan berjumpa. So itu tentang Sedangsan. Kami masih mengharapkan penulisan tuan-tuan untuk tuan-tuan hantar kepada kami supaya ia dapat masuk ke dalam buku terbitan Sedangsan untuk tahun akan depan. Saudara-saudari, sebagai penutup, ini adalah bulan convocation. Convocation lazimnya itu adalah hari raya untuk Pusat Perhubungan Alumni dan juga Persatuan Alumni. Convocation ke-49, kali ini kami memperkenalkan satu keistimewaan, iaitu Kerusi Legasi Alumni. Alumni yang anak ada convocation, kami sediakan kerusi. Ini gambar kerusinya tuan-tuan. Kita ada slot tempatnya, ini tempatnya tuan-tuan. Tuan-tuan akan ada slot, tuan-tuan akan dihargai, dia akan disebut dalam teks ucapan MC, alumni yang hadir. Jadi saya mohon, hubungi kami. Tempat-tempat ini tuan-tuan. Ia bukan menambah, kalau sekarang ni tuan-tuan dapat 2 daripada bahagian akademik, kad convocation untuk masuk dalam dewan. Ia bukan menambah 2 menjadi 4, tidak. Tetapi kita kumpulkan tuan-tuan. Alumni akan hadir di booth kami, di depan, di sebelah kemah ibu bapa, dan keistimewaannya kami akan bawa tuan-tuan kapet merah masuk ke dalam Dewan Convocation sehingga ke tempat duduk tuan-tuan. Daripada mula sampai habis, tuan-tuan akan disantuni oleh Persatuan dan juga Pusat Perhubungan Alumni. Jadi tuan-tuan, kita jumpa edisi Convocation nanti, edisi khas. Kerana Convocation ni kita pasti ada banyak video yang akan keluar, akan ada banyak lagi footage akan keluar.
So, selamat berconvocation alumni UC Putra Malaysia. Gunakan ruang ini, kerusi legasi alumni, untuk kita berjumpa dan kami akan bagi anda satu kejutan PIN alumni. Maka daftarlah dengan Pusat Perhubungan Alumni. Itu saja daripada perkongsi cerita sikit pada sesi ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi akan datang untuk sesi yang akan datang. Daripada saya, alumni UPM, terus berilmu, berbakti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.